Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noraina Sofia selaku wartawan kru TV PSS Azhar Nurji daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 92. Pada hari yang indah ini, sekolah kami telah mengadakan sambutan Hari Guru yang dirasmikan oleh Tuan Haji Zaid bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 92. Terdapat pelbagai program yang berlangsung pada hari ini, seperti persembahan lakonan, sesi pemotongan kek, pemberian hadiah Hari Guru daripada SLC dan lain-lain. Mari sama-sama kita saksikan. Sambutan Hari Guru ini diadakan bagi meraihkan guru-guru yang berkorban jasa serta lelah para pendidik dalam mendidik dan membentuk generasi muda. Terima kasih cikgu telah mendidik kami semua dengan berhemah dan bertutur. Bersama dengan saya, If Ahmad If. Apa benda paling menarik atau ilmu paling berguna yang saudara dapat belajar tapi bukan daripada buku teks? Bagi saya, ilmu yang menarik yang kita dapat belajar daripada buku teks yang kita kena ketebalan mental lah. Sebab sekarang saya yakin ramai kat sekolah ni, ramai yang mental dia tengah down, tengah jatuh daripada kawan-kawan saya kan. So apa yang saya bercakap, kita orang senang je nak jatuh dengan kita, tapi dia ikut kita lah, kita keras kita keras. So mindset tu daripada kita sendiri. Sebab kita yang fikir, kita boleh ada kawan, sebab kita boleh bawa diri kita sendiri untuk bergerak mana-mana. So itu dia. Kini saya bersama Cikgu Muhammad Syafiq Iqmal. Cikgu, saya nak tanya, apakah faktor atau pengalaman yang akhirnya mendorong cikgu memilih kerjaya sebagai seorang pendidik? Dia nak katakan tak adalah pengalaman, tapi apa yang mendorong saya untuk memilih kerja sebagai guru ialah kerana faktor keluarga. Yang mana saya mempunyai 11 adik-beradik dan 7-nya merupakan seorang guru. Jadi sekeliling saya ataupun saya membesar dengan pendidikan seorang guru. Jadi yang mana akhirnya saya memilih kerjaya ini sebagai kerjaya utama saya lah. Kini saya bersama Tuan Haji Zaid bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 92. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Apakah amanat atau pesanan cikgu kepada guru-guru sempena majlis atau program ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga sekolah yang menjayakan sambutan Hari Guru pada hari ini, dan peringatan saya kepada semua guru-guru di bawah pentadbiran saya, semoga kita saling berganding bahu untuk memajukan sekolah kita demi anak bangsa kita semua, insya-Allah. Sekiranya Tuan Haji tidak menceburi bidang pendidikan, apakah bidang kejayaan lain yang pilihan Tuan Haji? Okey, sekiranya saya tidak jadi guru, saya akan menjadi seorang profesor di universiti, sebagaimana baju yang saya pakai hari ini merupakan cita-cita kedua saya selepas saya menjadi seorang guru. Terima kasih Tuan Haji kerana menjawab soalan saya tadi. Okey, sama-sama. Berakhirlah kita pada episod kali ini. Saya Noraina Sofia selaku wartawan kru TV PSS Azhar Nurji, Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 92. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye-bye.